Sebenarnya, kita sekarang ni sedang berada di tengah-tengah satu anjakan teknologi yang paling asas sejak internet dicipta. Itulah pandangan strategik CEO Microsoft Satya Nadella tentang kecerdasan buatan atau AI. Bagi dia, AI ni bukan sekadar alat baru, tapi satu landasan yang sedang membentuk semula, ya, setiap aspek kehidupan kita. Jom kita bongkar apa sebenarnya maksud semua ni. Untuk kita betul-betul faham betapa besarnya detik ni, dengar sendiri apa kata Nadella. Dia letakkan AI setaraf, malah mungkin lagi hebat daripada internet. Ini bukan calon-calon perbandingan tau. Ini menetapkan pentas untuk perbincangan kita hari ini. Kita sedang menyaksikan satu perubahan yang bersejarah. Baiklah, ini dia apa yang akan kita lihat. Kita akan mula dengan anjakan platform AI, kemudian kita sentuh cabaran penyebarannya, seterusnya kesan pada organisasi, lepas tu kita lihat perlumbaan AI di peringkat global dan akhir sekali, kita akan bincang macam mana AI ni mentakrifkan semula konsep kedaulatan. Okey, jom kita mulakan dengan yang pertama, anjakan platform AI. Anda tahu, nak faham ke mana kita akan pergi, kita kena tengok dulu dari mana kita datang. Sebabnya sejarah pengkomputeran ni, ia tunjukkan satu corak yang sangat jelas tentang bagaimana perubahan besar macam ni berlaku. Jadi, apa benda sebenarnya anjakan platform ni? Ini bukan setakat update software biasa ya. Ia satu perubahan asas yang tulis semula semua peraturan. Cuba bayangkan, dulu PC ubah cara kita kerja. Lepas tu smartphone letak dunia dalam poket kita kan? Menurut Nadella, AI inilah anjakan yang seterusnya dan kesannya mungkin lagi besar. Garis masa ni tunjuk dengan jelas apa yang Nadella maksudkan. Anda nampak tak? AI ni bukan muncul tiba-tiba. Ia sebenarnya kemuncak evolusi pengkomputeran. Dari komputer gegasi dulu sampailah ke cloud yang kita guna sekarang. Setiap satu peringkat tu jadi tapak untuk yang seterusnya. Dan sekarang, giliran AI untuk jadi anjakan yang paling transformatif. Baiklah, sekarang kita masuk bab kedua. Sebab kejayaan AI yang sebenar kan, ia bukan diukur pada betapa power model tu, tapi sejauh mana manfaatnya boleh sampai kepada semua orang. Inilah yang Nadella panggil sebagai keperluan peresapan. Dan inilah soalan paling penting yang Nadella utarakan. Fokusnya dah beralih. Bukan lagi pasal cipta teknologi, tapi macam mana nak sebarkan teknologi itu. Sebabnya, kalau yang untung cuma beberapa syarikat gergasi atau negara maju je, potensi sebenar AI takkan tercapai. Matlamatnya ialah untuk semua orang dapat rasa manfaat ekonomi itu, di mana-mana saja. Konsep peresapan ni, kalau kita pecahkan, ada dua bahagian utama yang menarik. Di satu pihak, kita ada sisi bekalan. Ini semua benda fizikal, macam chip, pusat data, grid kuasa. Kemudian, ada pula sisi permintaan. Yang ini pula pasal manusia, sepantas mana syarikat guna AI. Dan paling penting, kita semua ni ada tak kemahiran nak gunakannya. Kata kuncinya, dua-dua ni kena jalan serentak. Okey, seterusnya, jom kita tengok kesan AI pada dunia bisnes secara praktikal. Teknologi ni bukan sekadar alat tambahan tau. Ia memaksa syarikat untuk fikir balik, rombak balik cara mereka beroperasi dari aliran kerja harian sampailah ke struktur syarikat itu sendiri. Nadella ada formula 3 langkah yang cukup praktikal. Pertama, minda. Para bos, para pemimpin kena ada fikiran untuk betul-betul ubah cara kerja. Kedua, kemahiran. Pekerja pula kena belajar guna alat-alat ni, bina keyakinan. Dan ketiga, yang paling penting, set data. Sebab apa? Sebab AI ni hanya akan jadi bijak kalau kita suap dia dengan konteks yang betul. Dan setiap syarikat ada konteks unik masing-masing. Dinamik persaingan yang terhasil ni pun menarik. Ia dipanggil kesan barbel. Bayangkan barbel. Di satu hujung, kita ada syarikat startup baru yang kecil tapi lincah, boleh membesar dengan cepat. Di hujung satu lagi, kita ada syarikat gergasi yang kaya dengan data. Jadi, siapa yang tersepit kat tengah-tengah? Syarikat yang saiz sederhana. Pilihan mereka mudah je, berinovasi atau ketinggalan. Baiklah, dari syarikat, sekarang kita luaskan pandangan kita ke peringkat global. Persoalannya, adakah AI ini akan jadi jambatan yang menghubungkan negara maju dengan negara membangun? Atau jadi tembok yang memisahkan mereka lagi jauh? Soalan ini memang kena pada masanya kan? Terutamanya untuk kita. Nadella sendiri nampaknya optimis. Dia bagi satu contoh. Seorang petani di pedalaman India guna bot AI untuk dapatkan perkhidmatan kerajaan. Apa maknanya? Ini menunjukkan potensi AI boleh sampai kepada sesiapa saja, di mana saja asalkan ada smartphone dan internet. Tapi potensi ni tak datang bergolek. Ada syarat-syaratnya. Nadella senaraikan beberapa perkara penting. Kena ada persekitaran yang boleh tarik pelabur. Grid kuasa kena moden untuk tampung pusat data. Dasar kerajaan kena pro-teknologi. Dan yang paling penting,
Mesti ada permintaan dalam negara itu sendiri yang akan pacu inovasi. Sekarang kita sampai ke satu idea yang sangat powerful. Cuba bayangkan, token iaitu setiap hasil yang dikeluarkan oleh model AI sebagai satu komoditi baru, macam minyak, macam elektrik. Menurut Nadella, kekuatan ekonomi sesebuah negara nanti akan diukur dengan betapa cekapnya negara itu boleh hasilkan token ni. Dia siap ada metrik lagi, token per dolar per watt. Baiklah, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Di sini, kita akan lihat bagaimana AI mencabar semua fahaman lama kita tentang kawalan, data dan juga kelebihan sesebuah negara. Konsep kedaulatan itu sendiri sedang ditulis semula. Dengar baik-baik petikan ni sebab ia agak provokatif. Nadella cakap, kedaulatan sebenar, ia bukan lagi pasal di mana data kita disimpan, tapi ia tentang kemampuan sesebuah syarikat untuk membenamkan kepintaran uniknya, pengetahuan dalamannya, ke dalam modal AI yang dia kawal sendiri. Kalau tak, katanya, kita sebenarnya cuma bocorkan nilai kita kepada orang lain. Jadi, apa maknanya semua ni? Ini bermakna, masa depan bukan pasal ada satu model AI yang jadi raja. Tak, sebaliknya ia akan jadi satu ekosistem yang kompleks. Pemenangnya ialah mereka yang pandai jadi jurutera rangkaian. Maksudnya, pandai gabungkan macam-macam jenis model AI dengan data unik mereka sendiri untuk dapatkan hasil terbaik. Jadi, kita tutup kupasan ini dengan satu soalan untuk anda fikirkan. Kalau kedaulatan tu bukan lagi pasal lokasi data, tapi pasal kawalan ke atas model kepintaran anda sendiri, cuba tanya diri anda, dalam era AI ni, apakah aset anda yang paling berharga? Jawapan kepada soalan itulah yang akan menentukan di mana tempat anda dalam dunia baru yang dipacu AI ni.